Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 22 Oktober 2025. Bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Muhyiddin Yassin, Marzuki Muhammad, menafikan dakwaan bahawa pengurusi Perikatan Nasional itu bertindak tanpa berbincang dengan Majlis Tertinggi Gabungan sebelum menolak cadangan penubuhan Kerajaan Perpaduan selepas PRU 15. Beliau menjelaskan bahawa keputusan tersebut dibuat selaras dengan dasar bersatu yang tidak akan bekerjasama dengan DAP dan turut hadir bersama Muhyiddin dalam sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong ketika itu ialah Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang berkongsi dasar sama. UMNO wajar berhati-hati dan tidak mengetepikan slogan Sabah Persabahan, kata penganalisis politik memandangkan sentimen itu tulen dan semakin berkembang di seluruh negeri berkenaan. Romzi Ationg dari Universiti Malaysia Sabah berkata, pengundi amat mengkehendaki Sabah dipimpin parti dan pemimpin tempatan, seterusnya UMNO berisiko terasing daripada pengundi jika terus kekal bersikap tidak indah. Air Asia menawarkan promosi tambang tetap selama 3 hari untuk rakyat di Semenanjung pulang ke Sabah sempena PRN pada 29 November ini. Dalam kenyataan, Air Asia berkata tambang tetap itu hanya bagi penerbangan dari destinasi domestik utama ke Sabah antara 26 hingga 28 November pada harga RM299 sehala termasuk semua caj. Pemberian autonomi kepada sekolah untuk mengurus disiplin pelajar perlu dimanfaatkan secara berani dan bertanggungjawab, bukan dijadikan alasan untuk menyembunyikan salah laku atau menjaga imej institusi semata-mata, kata Kesatuan Guru dan Ahli Akademik. Mereka berpandangan budaya melindungi reputasi sekolah sehingga menafikan masalah sebenar pelajar menjadi punca utama sistem pendidikan gagal menangani gejala sosial seperti buli, penyalahgunaan telefon pintar, ponteng dan keganasan di sekolah. Zoo Negara merancang menambah 2 lagi tarikan baharu iaitu komodo dan burung cenderawasih bagi memperkaya koleksi haiwan sedia ada sekaligus menarik lebih ramai pengunjung tempatan serta antarabangsa. Timbalan Presidennya Rosli Lana berkata rancangan itu kini dalam peringkat awal dan memerlukan rundingan rasmi antara kerajaan Malaysia dan Indonesia kerana melibatkan urusan antara negara. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.